my broken heart. I see all the pictures of myself. Yang ada dekat aku sekarang ni mid-range speaker AG Autograph, tapi yang ini LD22. Dia ada lampu yang ikut lagu, tapi korang kena download dia punya apps. Yang itu korang boleh minta dengan seller. So barang dia macam ni guys, kita nak pasang dekat Pro 2 Myvi lama. Kalau korang tengok dekat sini, dia ada bagi semua set lengkap lah. Sini box untuk RGB dan soket-soket untuk bersambung lampu. Nanti aku akan tunjukkan macam mana kita nak sambung lampu ni, kita nak tap dekat mana. Jom kita tengok cara pasang AG LD22 mid-range speaker untuk Myvi lama. Untuk Myvi lama, kita nak pasang dekat bahagian depan lah. Dekat sini ada speaker 4 inci untuk Myvi lama. So apa kita nak buat? Nak memudahkan kerja, korang nak buka dia lah. Congkel dia daripada tepi ni. Benda ni nak buka senang je, congkel daripada tepi ni. Tolak. So dah dapat buka speaker cover 4 inci. So rupa dia macam tu lah. Lepas tu korang nak kena buka dulu. Buka dulu 2 skru ni. Okay, so ada 2 lah skru dia lebih kurang macam ni. Yang ini aftermarket guys. Sebelumnya asal dia lain. Ni kita dah pasang speaker aftermarket. So soket asal korang akan jadi macam ni. Ni soket asal korang. Okay, apa korang nak buat? Korang nak kena pastikan dulu mana negatif, mana positif. So kalau ikut kita tengok sambungan yang dorang dah buat ni, positif adalah wire yang ada lining merah. So yang lining merah ni adalah wire positif. Dia bersambung dekat soket ni. Dan kita nak tengok mana positif. So kalau tengok yang sini, yang lining merah ni dia bersambung dengan wire hijau putih. Hijau putih adalah positif dan pink hitam. Pink hitam tu adalah negatif. Ingat yang ini dulu. Dekat speaker ni, mid-range LD22 ni, yang ada lampu ni, ini adalah wire speaker. So yang warna merah ni adalah positif, yang warna putih ni adalah negatif. So orang pastikan yang merah ada lining merah ni positif, yang putih ni negatif. Dan kita ada diberikan sekali dengan kapasitor. Kapasitor ni korang nak pasang atau tak bergantung pada korang. Tapi fungsi dia adalah untuk kontrol frekuensi bass, supaya kita tak masuk sangat banyak bass dekat kita punya speaker ni dan boleh menyebabkan kerosakan yang awal lah. Kita nak fokuskan dia bunyi mid dengan bunyi high frekuensi je. So bunyi bass tu kita cut dengan kapasitor ni. So apa korang perlu buat adalah sambungkan dulu. Aku bagi contoh ringkas ya. Putih dengan putih. Dekat merah ni, ada lining merah ni dengan merah, kita sambungkan. Lepas tu hujungnya ni, macam kita cakap tadi, yang ni adalah positif. Korang nak kena cari terminal untuk korang slot masukkan dekat celah-celah ni. Tapi pastikan, korang nak potong ke apa tu bergantung pada korang lah. Pastikan yang positif tu bersambung dengan hijau putih, dan yang warna putih ni, warna clear ni, dia negatif bersambung dengan pink hitam ni. So kita buat yang tu dulu. Nanti kita tengok hasil ni. Okay guys, kita nampak kita dah buat sambungan macam ni. So bahagian depan ni aku dah letak terminal macam ni supaya aku tak perlu potong. Jadi aku slotkan sahaja dekat sini. So yang merah ni masukkanlah dekat yang hijau, kat hijau putih tu. Slotkan kat belakang. Okay, yang ini satu lagi dekat sini, satu lagi kat sini. So macam ni lah. Tapi pastikan terminal tu dia bersentuh dengan terminal bahagian dalam lah. Lepas kita cable tie supaya nanti kita bergoyang dia tak lari. Apa pula? Okay, kita buka pillar dulu. Tarik je untuk Myvi lama. Okay, tarik. Wire tu akan masuk dalam ni, dekat tepi ni. Lepas tu keluar dekat sini balik. Okay, wire tu dia dah masuk tepi ni, keluar dekat sini. Kita sambung balik dah dekat soket asal tu. Soket asal tu ikut warna. So sekarang ni kita nak lalukan warna, untuk warna pula. Untuk dia punya lampu tu, dia punya soket lampu ni, kita nak lalukan daripada player. Kita kena tarik wire tu sampai ke sini. Untuk sambungkan dengan yang ni. Player Myvi lama ni kita nak buka dia dulu. So ya, ni tarik player Myvi lama, nampak? Okay, untuk senang cerita sekarang ni aku buka je semua dulu supaya korang nampak. Okay, ini adalah wire box dia tu. Wire box tu untuk lampu tu, control box RGB. So yang ni korang nak kena sambungkanlah dulu soket. Lepas tu wire ni mungkin dia dekat sini. So satu dia akan berbahagi dua, satu akan pergi ke belah kiri, ini akan pergi ke belah kiri, dan ini akan pergi ke belah kanan. So korang kena tarik lah sampai ke sana. Nanti kita tengok hasil dia. Okay, ini box dia RGB light, kita dah sambungkan, kita dah tarik masuk dekat atas ni, dekat meter tu, dan keluar dekat bahagian tepi ni. So kita dah sambungkan lah dengan dia punya mid-range speaker ni. So cantik lah, secun lah yang speaker wire dah sambung. Untuk wire lampu dah sambung, sebelah sini dah settle, sebelah sana pun dah settle. So sekarang kita dah boleh tutup lah dengan pillar ni. Okay, pasang.
Placing dia dekat mana. Katakanlah korang nak letak dia atas ni ke, nak letak sini ke. So macam inilah katakanlah macam ni. Okay, lepas tu kita ambil kita punya pillar ni. Pasang. Okay, settle. Okay, settle untuk speaker. Sekarang ni buat ulangi langkah yang sama dekat sebelah kiri tu untuk korang tutup. Dan kita akan pergi ke bahagian macam mana nak sambungkan wire lampu ni pula. Wiring untuk lampu pula. Ni ramai yang tanya kat aku sebenarnya macam mana nak wire lampu ni. Contohnya korang ada satu LED ataupun ada mid-range speaker yang ada LED ni, macam mana nak tarik wire lampu. Okey, katakanlah inilah yang dia bagi wiring lampu dia. So ada merah positif dengan hitam negatif. So katakanlah korang pakai Android player aftermarket So kita ada wire yang macam ni banyak-banyak ni. Ini kebanyakan player radio ke aftermarket ke dia lebih kurang sama je. So apa yang korang nak cari adalah macam aku akan sambungkan dengan wire warna oranye ni. Dia tulis ILL. ILL is illumination. Maknanya bila korang buka lampu korang, katakan korang onkan lampu sahaja, dia akan hidup. Okey, dia akan hidup. Okey, katakan on lampu, dia akan hidup. So ini adalah lampu illumination di mana korang boleh sambungkan lampu warna merah ni. Wire warna merah positif kita main positif, sambungkan dekat illumination wire warna oranye, dan wire warna hitam ni korang biasanya boleh sambungkan dengan grounding warna hitam juga. So sambungan dia adalah begitu sahaja. Okey, katakanlah korang punya masih lagi original ataupun soket korang dah berterabur, bersepai. Ini adalah soket original yang asal, tak ada warna oranye kan, memang tak ada warna oranye sini. So kita guna step yang kedua pula, mana kita pakai test pen kereta untuk cek mana wire lampu. Katakanlah korang punya bukan soket Android. Kalau soket Android warna oranye kan. Katakanlah korang punya ni soket asal tu. Ni soket original asal yang Pro 2 punya. Kita buat pakai test pen. Ni kau abaikan je lah test pen ni. Ni test pen modified. Kita test dulu ada current ke tak test pen ni. Okey. Okey. Sekarang ni kalau kita nak cari yang lampu, kita kena test satu-satu lah. Mandangan kita ni kita tahu yang mana satu. So kita masukkan, lepas tu kita onkan lampu kecil, kita tengok tu. Nampak? So ni aku on lampu kecil kat sini, dia hidup. So kita nak sambungkan wire merah tu dekat sini. Wire merah tu dekat sini. Dekat sinilah untuk korang tarik wire. Lepas tu yang tadi ni kita kena buat wiring dululah. Yang mana ni? Ni. So kali ni aku akan korang nak bypass boleh ataupun korang nak potong sambung pun boleh, ikut korang lah. Macam aku akan bypass lah, aku akan pasang terminal. Okay guys, so macam aku buat terminal, aku malas nak nak potong, tak nak potong, jadi kita main slot je. Sini lampu dia merah dekat sini. So kita slotkan je, macam tu. Positif, negatif. So negatif ni warna hitam. So warna hitam tu, so ada negatif sana. Ni negatif ni yang besar ni, hitam. Dekat ke slot ketiga. Slot ketiga sini. Okay. So sekarang ni aku onkan lampu aku. Nampak? So aku buat dia setting macam ni supaya malam je lah. Malam je kita pasang dia. So sekarang kita nak tengok apps dia. Apps dia ni korang kena minta dengan seller link supaya korang dapatkan dia punya apps. Apps dan korang dah boleh download. Nanti korang boleh control lah. Korang boleh control dia punya lampu ni nak pakai warna apa.